Assalamualaikum guys, welcome back to my channel dari YT78. Wih, Granny, di mana ni? Granny, hai. Granny tak apa. Astaghfirullahaladzim, sakit. Masih pula aku. Wait. Pada hari ni aku akan bermain game Granny tapi versi dalam Roblox kan. Let's go. Versi dalam Roblox ni dia boleh main ramai-ramai. Ni macam ada seorang hitam ni. Okay, macam biasa ada tandas. Grafik dia sama, cuma ada spoil sikit lah. Jadi hari ni kita akan bermain game ini lah kan. Untuk game seram kedua kan. Dia macam, ada kunci ni. Okay, kita ada spider key. Ni apa ni? Ambil ni. Bateri kan. Okay, yang tu je. Ada orang dah check apa semua. Sama tangga dia apa kan. Allah, tak boleh lompat dalam game ni. Dah lah gelap kan. Ni kalau aku nampak je lah dia kan. Asyik dah kena lari. Gelap gila kan. Astaghfirullahaladzim, kau ni lah. Sepak ke aduh. Kan kita kena cari jalan keluar. Space inventory. Ada orang kena perangkap tu kan. Lagi berapa saat kan? Berapa saat boleh keluar ke? Tak tahulah kan. Benar lah. Kita menang kan. Ni dah jalan-jalan macam ni, cuma dia lagi kecil sikit lah daripada Granny biasa. Okey, macam tu lah cara main dia. Tapi tak best sangat yang chapter 1 ni. Kita main pula chapter 2 kan. Kita ke chapter 2 kan. Play. Kita play ramai-ramai. Best sikit. Okay. Ni kali ni ada Granny dan Grandpa. Jadi let's go lah. Kita tengok dia macam ni lah. Granny chapter 2. Grandpa pun ada sekali ni. Granny, Grandpa. Okay. Play. Ada ramai-ramai macam ni. Dia bagi kita 16 minit untuk cari jalan keluar. Yang ni bilik maut kan. Astaghfirullahaladzim. Oh no. Dia ada kat situ. Terima. Aduh. Nasi. Yang ni buat lari. Dia tunggu. Naik balik. Kita tengok dulu line clear tak clear. Tu mata dia kan. Tak clear.
Itu dia kan. Habis dia banyak letak perangkap ya. Awal korang semua duduk ni memang menang korang. Oh, granit. Granit kata dia. Ada perangkap ada. Astaghfirullah. Aduh. Macam mana nak menang game ni aku tak tahu kan. Kena out day 1. Kena. Baru kena sekali kan. Tak bermakna saya takkan main lagi. Awak je tunggu depan ni kan. Oh tengok batang kayu tu. Batang baseball. Oh ni. Habis dah lah ruang kecil. Nak lari macam ni kan. Tengok kena. Oh main pula dengan dia kan. Patut nak main dengan dia kan. Okay, ni kena. Yang buat kali kedua kena. Sebaik tak pakai robot game ni. Tak nampak game grandpa pun. Mana grandpa ya? Ada granny ya. Senang je sebenarnya. Cuma kau kena bijak lah sikit. Okay, sekarang ni kita nak cari ni. Kita cari engine. Kita nak lari. Oh, aku ada jumpa special key. Special Aku tak tahu apa yang special dia. Boleh start engine. Boleh yang buat ni. Kena cari minyak dulu kan. Jadi apa-apa kita cari minyak dulu. Cari. Okay, relax je. Hadapinya. Aku tak jumpa jalan nak pergi atas. Patutnya jalan. Senang je nak hadap dia kan. Ni jalan pergi atas. Atas selalunya grandpa. Oh, ni apa ni? Tak level grandpa kan. Ada TV kan. Panas. Mana grandpa kan. Grandpa dia buta tapi dia dengar. Grandpa tak ada. Kita grandpa keluar tu kan. Keluar. Grandpa keluar. Ni apa? I'm hungry. Tu grandpa kan. Grandpa jadi spider kan. Merepek-repek lagi ni. Siapa lah suggest. Ni mesti adik aku saja. Aku malas pergi bawah. Bawah ada ni granny yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya tak adalah takut sangat. Sebab muka dia pun cacat kan. Oh, ni ada gambar granny yang hodoh. Lagi yang spanner kan. Kita perlukan spanner untuk buka, untuk repair engine. Ni apa ayam? Kena cari apa? Ni maju makan je. Sekarang ni aku seorang-seorang nak dari kawan ni. Okay, kita dah ambil. Oh, ni jalan pergi bawah. Boleh pergi bawah. Pergi dah bawah. Tak pergi bawah pula kan. Aduh, apa tak jadi ni. Lagi berapa minit kita
kita nak habis kan. Tapi aku memang takkan habiskan video ni. Aduh, sakit. Aduh. Habis aku. Sakit ya. Aduh. Okay guys, sampai di situ saja video kita kali ini. Just kalau suka dengan ni, like, komen, subscribe. Kalau nak aku main lagi, sila komen, suruh main lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum.